Nama-nama surah dalam Al-Quran sebenarnya ada satu keindahan yang tidak dapat kita gambarkan. Dan kalau kita perhatikan nama-nama ini, dia ada kategori-kategorinya. Dan kalaulah kita bahagikan satu demi satu kategorinya, di situlah kita dapat lihat betapa dalamnya mesej yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita senaraikan nama-nama haiwan yang telah dipilih menjadi nama surah, bermula dengan nama yang umum iaitu Al-An'am, haiwan-haiwan ternak. Kita ada nama An-Nahl iaitu lebah, An-Namal iaitu semut, surah Al-Fil iaitu gajah, surah Al-Ankabut iaitu laba-laba dan lain-lain kalau ada. Kita juga ada surah yang berbicara tentang bangsa iaitu suratul Rum, ada nama surah iaitu surah Sabah. Kita ada surah yang menggunakan jasad-jasad angkasa sebagai contoh iaitu suratul Najm, bintang-bintang, suratul Qamar, bulan, suratul Syams iaitu matahari. Kita ada surah juga yang menggunakan nama waktu iaitu surah Ad-Duha, suratul Fajar, suratul Lail. Kita juga ada surah yang menggunakan nama orang iaitu surah Luqman, surah Maryam dan beberapa nabi, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim. Jadi pelbagai kategori nama surah yang kalau kita nak tengok lagi, macam-macam lagi benda yang ada. Ada nama surah yang sukar untuk kita fahami apa maksudnya, Yasin, Toha sebagai contoh, surah Qaf, yang tu kita tak dapat nak faham apa maksudnya. Semua nama surah ini sebenarnya mempunyai maksud yang sangat mendalam yang perlu kita kaji sebagai membuka minda kita untuk lebih menghayati perbahasan ini. Kalau kita tengok satu surah iaitu surah Abasa. Abasa ini kalau kita lihat daripada satu sudut, artinya orang yang bermasa muka. Sesuai dengan ayat pertama surah ini, Abasa wa tawalla, dia telah bermasa muka dan dia berpaling. Jadi bila kita sebut bermasa muka ini, itu adalah baru definisi awal. Ibaratnya kita tengok dalam muka surat yang pertama tu, Abasa artinya orang yang bermasa muka. Namun sebenarnya kita perlu gali lagi. Kita gali lagi, kita gali lagi, kita gali lagi. Kita akan jumpa maksud lain di sebalik nama Abasa yang begitu deep. Antaranya, Abasa bermaksud najis kering yang terlekat di ekor haiwan seperti lembu dan kuda sebagai contoh. Jadi najis kering yang terlekat pada ekor mereka itu, itulah dinamakan sebagai yang ada kaitan dengan Abasa. Jadi apa kaitan Abasa dengan najis kering sebagai contoh? Ataupun kalau kita lihat nama Quraisy. Quraisy itu ada dikaitkan dengan seekor ikan yang begitu menakutkan di lautan. Ikan ini dialah pemangsa, dia tidak menjadi mangsa kepada ikan-ikan yang lain. Ibaratnya mungkin ia merujuk kepada ikan jerung. Jadi apa kaitan Quraisy dengan ikan yang paling menakutkan iaitu ikan jerung itu sendiri? Termasuk kalau kita tengok surah orang yang berselimut, satu namanya Mudaththir, satu namanya Muzammil. Apa bezanya? Surah ini sudahlah duduk berdekatan, ya ayyuhal Mudaththir, ya ayyuhal Muzammil, duduk berdekatan. Namun mengapa surah ini, panggilan ini Mudaththir, orang berselimut, panggilan ini Muzammil, orang berselimut? Ada rahsianya. Banyak lagi rahsia nama surah yang perlu kita gali. Ada nama surah yang mana namanya tidak terdapat dalam mana-mana ayat dalam surah tersebut. Al-Fatihah. Kita tak jumpa satu pun perkataan Fatihah dalam surah 7 ayat itu. Al-Ikhlas. Kita tak jumpa satu pun perkataan Al-Ikhlas dalam surah 4 ayat tersebut. Jadi jangan biarkan hidup kita tertanya-tanya apa rahsia di sebalik nama surah itu. Sudah menjadi tanggungjawab kita untuk cuba memahami Al-Quran dalam erti kata yang sebenar. Kalau kita mampu gali lebih lanjut, kenapa kita tidak gali? Dan kalau kita tidak mampu menggali perbahasan-perbahasan ini, mengapa tidak kita pinjamkan telinga kita pinjamkan hati kita pinjamkan minda kita untuk mendengar ulasan-ulasan yang telah dibuat oleh para pengkaji. Jadi boleh sertai kami dalam program Daurah Rahsia di Sebalik Nama Surah. Mudah-mudahan dengan itu kita lebih tadabbur Al-Quranul Karim dengan izin Allah yang Maha Pengasih.